Lama, ibu ka Tanjung Pinang lo mak. Pay pon talo, do pralu. Ama, assalamualaikum mak. Sorry dah, lama nunggu dah. Ibu ka Tanjung Pinang dah. Kamu? Katanya Pinang. Iya dah. Isa mana ko? Iya. Talo ambo katanya Pinang ko to sama ko do kasi ko dah. Iyo, makasih nyo. Antan ambo ka travel yang ka Tanjung Pinang. Luri-luri lah mengecek tu dah. Iku kan jalih lo kalau ke pantai travel jadi. Kau ndak bateli-teli mengecek. Isa mana udah ko. Lah cepet ni ah. Oh, di belakang lah nanya batu. Ambo biasa je siko nanya jawab mo dah. Belakang. Ayo Allah maleset baca aku mah. Jauh benar katanya Pinang mah. Bale dah, emang ke situ tujuan mak ni oh. Ngano tu yang Pinang? Ada pralu dah. Ada urusan pribadi Tanjung Pinang. Urusan pribadi. Yo, kau boleh buat. oh kau tu dah. Kau bagi yang kau ya. Pinang lagi ya. Lima tempat aku, oi. Jago lah yang. Lah panik teman-teman dah aku ha. Ai, kau yang kalau mak dan kau mah. Koyo dan nonton juga katanya Pinang Pak Koma. Langsung aja menten Kang kali. Langsung keramat dan sampai yang tanya Pinang Koma. Lah, seru dan tanya Pinang tu. Baik dan lalu yang senang tulai. Dah jam marah ni kau sirah. Siapa tunggu suana kau? Jam 2.05. Mana nanya jam? Siapa tunggu suana kau? Lama mana ya mah? Pejabat Tanang sih bang. Pejabat yang dia tu yang sedang populer tu mah. Yang di Karam dia tigo cuma tak tigo tu Sabah bang, Sabah. Santale timbul ya mah. Yang lain tahu semua boh. Rasa abang yang tahu je nyo mah. Nyo mah tahu ya bang ya. Nyo pejabat mah. Ayolah, nama yang mereka. Santale bang, Santale Sabah. Wajib tak nak tahu dulu tuang. Apa salahnya kemari? Menjapui ambo. Kau ambo yang suruh berjalan gitu. Awas ya. Itu dia bang. Mai kau ada nampak ke? Bang agak bagi bawah si bangsakan nak bangnya apa mah pejabat nak santai-santai sih bang. Bawa paham bawa. Paham. Jadilah lu itu loh. Dia bisa meriangan bos kita nak meriangan gaya. Itu Biko bang ti dulu gaya-gaya sama dia awak Biko. Sekarang hanya Biko nya kecilnya wah ndak apa tu bang, ndak maco, ndak keren tu. Si anu tu sir.
Nyoga apa bang agak rendah hati setiap abang santai aja mau jawab berang macam bang yo pejabat abang. Masa iyo orang masuk dari pintu. Buka pintu bang. Yang mau pintu belakang gitu. Yo ya lalu bang. Bukanlah pintu aku. Terima kasih pak ke pintu bang. Oh, kok pintu? Pak le tau. Coba. Angin dia. Kasih duit kan? Lain pak. Masih ada itu dapat tipe angin banyak pak. Tapi angin, ini nak baru angin ya? Bang. Bang, aku nak baca api ambo tadi. Yo maaf pak, awak tadi aku takkan lo pak. Panik lo ambo berjalan dari situ ah. Berjalan lo ambo 1,5 kilo. Siap. Pinggang sakit ni gua. Siap salah. Palu rasa kadang-kadang jaguang. Aiko lu nyagi api nak bahado. Lu bisa. Apa tu jabatannya apa sih? Bentuknya orang terhormat, bentuknya masih. Mana bang? Pernah tu. Mana bagian? Kang ojek kan tak apa lah di mana mu ni turun ke. Alai-alai ku mah kosong sekolah ni turun ke. Alai kapi ka Tanjung Pinang ha. Yang kari-kari lah bang, tenang adinya sagan lah bang. Ini wah lagi. Oh ini awak lagi mengujinya mah. Taknya agak parabu teh bang. Apa jabatannya? Kepala bagian seluruh kanagarianku ini kepala rumah tangga bang. RT masuk Mesir mah. Iyo. Hoi, bangun jangan ambo. Tenang lah pak. Nah ada dah pak. Apa terlalu pede warna mah? Kadangnya orang percaya diri dan tak tahu diri kok beda-beda tipis ya pak. Iyo juga mah. Betul tu. Tapi Nanti sabui inyo yuro caya dalang. Ko pas bana lo doto ko. Mungkin sampai to Tanjung Pinang mungkin ko. Jalan to pe ile. Yo tunggu ba na mudiar mataw ni sagan bare lo mo ko ma. Makanya lewat di Mungkutu aku sir. Siapa sir? Sorry dah, batungguan mana bu dah. Tadi pesawat dambo ada delay tadi sekitar. Kali nak aran dah. Saya ada bang, tahu bang. Yang penting bentuknya sir. Enak kawan RT tu. Tahu dah. Ko MB ko wasiat dari emak mu dah. Yo ka mau stay dah. Ni KTP mu ni siap bagi RT ni. Pak RT. Action. Ko pas bana lo doto so mungkin sampai to Tanjung Pinang mungkin ko. Jalan to pe ile. Ya jalan lah. Action. Ma. Aku lambat jadi lambat. Aduh.
Sorry dah, lama nunggu dah. Kalau apa dah. Mangau yuk ke?